Ya Allah, teruknya kena langgar. Yes. Assalamualaikum Tok Eh, Wan. Waalaikumsalam. Asal lamanya kamu tak balik. Tok Wan sihat ke? Sehat, Alhamdulillah. Bagusnya anak cucu Tok Wan. Budi pekerti, sopan santun. Itulah yang kita kena jaga. Okey. Okey. Tengok ni, kemaru weh. Aduh, sorry sir. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan, puan serta rakan-rakan sekalian. Dalam masyarakat Melayu, budaya bukan sekadar adat dan tradisi, malah menjadi asas kepada cara kita berkomunikasi. Kesantunan berbahasa dapat dilihat melalui penggunaan bahasa sapaan, bahasa berlapik serta cara kita menghormati orang yang lebih tua ketika bertutur. Seperti yang kita saksikan pada video lakonan sebentar tadi, banyak perubahan telah mengubah cara komunikasi masyarakat. Ramai yang lebih gemar menggunakan bahasa yang ringkas, terus terang dan kadang-kala kurang sopan, sehingga nilai kesantunan semakin terhakis. Seperti yang dinyatakan oleh Hashim Awang 1993, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Apabila budaya berubah, gaya pertuturan masyarakat juga akan berubah. Benarlah kata peribahasa, kerana mulut badan binasa, yang mengingatkan kita bahawa setiap tutur kata membawa kesan kepada hubungan sesama manusia. Oleh itu, marilah kita hayati pantun ini. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itulah bahasa. Pantun ini mengingatkan kita bahawa keindahan sesuatu bangsa bukan hanya terletak pada budayanya, tetapi juga pada kesantunan bahasanya. Hadirin yang dihormati sekalian, terdapat 3 faktor utama yang menyumbang kepada kemerosotan budaya kesantunan berbahasa. Pertama, ialah pengaruh media sosial yang mendorong penggunaan bahasa singkat, selanga dan komen yang kurang berhemah. Kedua, pengaruh budaya asing yang menggalakkan komunikasi secara terus terang tanpa mengambil kira adab masyarakat Melayu. Ketiga, ialah budaya popular yang menjadikan penggunaan sapaan seperti weh, bro atau kau sebagai sesuatu yang biasa walaupun kepada individu yang lebih tua. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang lain. Saudara dan saudari sekalian, pelunturan budaya kesantunan memberikan kesan yang besar kepada masyarakat. Antaranya ialah nilai hormat semakin berkurangan, bahasa sapaan semakin dilupakan dan penggunaan pantun serta bahasa berlapik semakin jarang diamalkan. Selain itu, komunikasi yang kasar boleh menimbulkan salah faham dan konflik dalam hubungan sosial. Hal ini bukan sahaja menjejaskan hubungan sesama manusia, malah mencemarkan imej masyarakat Melayu yang terkenal dengan kelembutan berbudi bahasa. Seperti peribahasa Melayu, kerana mulut badan binasa. Setiap tutur kata yang diucapkan perlulah dijaga agar tidak mengguris hati orang lain. Seterusnya, izinkan saya untuk menerangkan kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Kesantunan bukan hanya bergantung pada perkataan yang digunakan, malah melibatkan binaan kata, binaan ayat, sebutan, intonasi serta ejaan dan tanda baca. Sebagai contoh,
Penggunaan kata sapaan seperti encik, puan dan tuan menunjukkan rasa hormat kepada pendengar. Ayat yang dimulakan dengan ungkapan seperti maaf, tolong dan terima kasih juga dapat melembutkan komunikasi. Di samping itu, nada suara yang lembut serta penggunaan ejaan yang betul, terutama di media sosial, mencerminkan kepribadian seseorang yang beradab. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Melayu kaya dengan pelbagai gaya kesantunan berbahasa. Antaranya ialah penggunaan bahasa sapaan seperti encik, puan atau saudara. Selain itu, peribahasa seperti kerana mulut badan binasa mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga tutur kata. Pantun pula menjadi lambang kehalusan bahasa. Contohnya, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Bahasa kiasan seperti mulutnya seperti pisau memberikan teguran secara halus, manakala bahasa terbalik dan pengurusan air muka membantu kita menegur seseorang tanpa menjatuhkan maruahnya. Inilah keunikan budaya bahasa Melayu yang perlu kita pelihara. Saudara dan saudari sekalian, pelunturan budaya kesantunan memberikan kesan yang besar kepada masyarakat. Antaranya ialah nilai hormat semakin berkurangan, bahasa sapaan semakin dilupakan, dan penggunaan pantun serta bahasa berlapik semakin jarang diamalkan. Selain itu, komunikasi yang kasar boleh menimbulkan salah faham dan konflik dalam hubungan sosial. Hal ini bukan sahaja menjejaskan hubungan sesama manusia, malah mencemarkan imej masyarakat Melayu yang terkenal dengan kelembutan berbudi bahasa. Seperti peribahasa Melayu, kerana mulut badan binasa. Setiap tutur kata yang diucapkan perlulah dijaga agar tidak mengguris hati orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan isu yang telah kami bincangkan, kami ingin mendapatkan pandangan tentang budaya kesantunan berbahasa dalam masyarakat hari ini. Bersama saya pada hari ini, Saudara Amirul dan Saudara Afsar. Apa khabar saudara, sihat? Alhamdulillah sihat. Dalam temu bual pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa soalan kepada saudara. Saudara Amirul, pada pandangan saudara, adakah budaya kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat semakin terhakis? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, memang terdapat kemerosotan budaya kesantunan berbahasa. Dahulu, apabila bertemu orang yang lebih tua, kita akan memberi salam dan berkomunikasi dengan sopan. Namun kini, orang yang lebih tua dianggap seperti rakan tanpa menjaga tutur kata. Benarlah kata orang, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Jika kita menjaga tutur kata, masyarakat juga akan lebih saling menghormati. Terima kasih Saudara Amirul. Saudara Afsar, pada pandangan saudara pula, apakah kesan jika masyarakat tidak lagi mengamalkan kesantunan berbahasa? Pada hemat saya, apabila tutur kata tidak dijaga, hubungan sesama masyarakat juga akan terjejas. Seperti peribahasa Melayu, kerana mulut badan binasa. Kata-kata yang kasar boleh mengguris hati orang lain. Malah ada individu yang mulutnya seperti pisau, kerana setiap tutur katanya mampu melukakan perasaan orang di sekeliling. Betul juga pandangan saudara Afsar, sekiranya seseorang melakukan kesilapan, apakah cara yang paling berhemah untuk menegurnya? Dalam budaya Melayu, kita digalakkan menjaga air muka seseorang. Sebagai contoh, daripada mengatakan, awak salah, lebih baik kita berkata, maaf, cadangan saudara sudah baik, tetapi mungkin boleh diperbaiki sedikit. Dengan cara ini, teguran dapat diterima tanpa menjatuhkan maruah orang tersebut. Menarik. Akhir sekali, apakah pesanan saudara kepada generasi muda? Saya berharap generasi muda tidak melupakan budaya kesantunan berbahasa. Marilah kita bersama-sama memelihara warisan budaya. Melayu kerana bahasa melambangkan bangsa dan budi melambangkan peribadi. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas. Jelaslah bahawa penggunaan gaya kesantunan, bahasa menjadi lambang kehalusan, budi dan identiti masyarakat Melayu.
Semoga kita terus mengamalkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian agar warisan budaya ini kekal terpelihara.